Cuba bayangkan, masuk dalam sesebuah restoran, bos restoran tu ataupun manager dalam restoran tu dia cakap dengan you, cakap cuba makanan ni supaya kamu boleh dapat untung yang lagi banyak. Apa perasaan? Kalau you perasan, dalam setiap resume yang saya review, yang bahagian pertama biasanya orang letak professional summary ataupun career objective ataupun about me. Yang mana betul, yang mana salah nanti saya ceritakan dalam video seterusnya. Tapi fokus hari ini saya nak ceritakan, setiap kali saya review, saya akan tanya mereka, kenapa tahu tak apa fungsi professional summary itu? Fungsi dia adalah di mana kita nak ceritakan kepada future majikan kita, kebolehan kita dan juga apa yang kita boleh contribute kepada syarikat tersebut. Tapi unfortunately, kebanyakan orang lain nampak dia akan letak kata-kata ayat-ayat seperti I'm seeking for an opportunity untuk belajar, to learn. I'm seeking an opportunity to grow my career. I'm seeking an opportunity to get support and guidance. Cuba kita fikirkan, mana ada syarikat nak hire kita supaya kita nak belajar ataupun kita nak try tempat tu untuk grow ourselves. Memang betul lah kita nak belajar, kita nak grow, tapi itu kita buat sambil-sambil kita bekerja dalam syarikat tu. Tapi kalau dah sampai tahap interview, you cerita tentang apa you nak, kehendak you, keperluan you, memang taklah majikan tu nak tahu, apa you boleh buat. Idea of professional summary adalah sebenarnya untuk menunjukkan your skill set. You dah tahu JD dia macam mana. You dah tahu apakah keperluan dalam pekerjaan, dalam kerja kosong tu. So, your idea adalah untuk menunjukkan kebolehan you, skill apa yang you ada untuk menyumbang dalam kerja tersebut dan juga apa yang you boleh tolong bantu majikan tersebut. It's as simple as that. Tapi kalau dalam professional summary itu pun majikan tak nampak, susahlah mereka nak panggil you datang interview.